Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi, salam sejahtera. Diharapkan pagi ini kita berada dalam keadaan yang sentiasa bahagia, gembira, dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan sentiasa mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke rancangan inspirasi. Diharapkan rancangan ini mampu untuk memberi kita, saya yang berbicara, dan tuan-tuan yang mendengar, memberi inspirasi untuk kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini dan insya-Allah pada hari-hari mendatang dengan penuh bertenaga, dengan penuh bersemangat. Hari ini saya akan menyentuh tentang satu topik pasal bangsa kita, bangsa negara kita yang berbilang kaum ini, iaitu bangsa merdeka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila tiba sahaja 31 Ogos kita akan meraihkan kemerdekaan kita. Kalau tahun lepas kemerdekaan ke-50, tahun ini insya-Allah kita akan meraihkan kemerdekaan kita yang ke-51. Dah 51 tahun negara kita merdeka. Lama tu. Dah 51 tahun negara kita ini bebas daripada jajahan. Bebas daripada cengkaman penjajah. Lama, 50 tahun. Dan tahun ini tahun yang ke-51. Kalau orang di 50 tahun itu, kalau tak sedar diri, dah buang tebiat namanya. Tapi kita, kalau 50 tahun kita merdeka, dan kita tidak sedar bahawa kita ini telah mengalami dan mengecapi nikmat kemerdekaan, ada masalah. Masalah pada kita. Kita ini merupakan sebuah bangsa yang merdeka, yang tidak dijajah. Kita kalau lihat, kalau kita baca buku sejarah, atau kita lihat rancangan-rancangan televisyen, rancangan-rancangan TV ataupun radio, kita lihat bagaimana susah payahnya pejuang-pejuang negara kita untuk menghalau bangsa-bangsa yang datang negara kita semata-mata untuk menjajah. Bukan saja menjajah negara kita untuk jajah orangnya, tetapi menjajah negara kita sebab nak kaut hasil yang ada dalam negara kita. Payah nak halau, tetapi itu merupakan penjajah yang kita nampak dengan mata. Maksudnya, musuh datang, kita tembak dan kita halau dia keluar. Kita halau dia keluar. Ya, itu musuh negara yang kita nampak. Selepas kemerdekaan, kita ada komunis yang juga nak menjajah negara kita, nak menukar ideologi, dan Alhamdulillah, habis komunis dah tak ada dah. Tapi musuh negara tetap ada. Dan musuh negara yang paling utama sekarang ni ialah dadah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengatakan bahawa diri kita ini telah bebas dari penjajahan, tetapi kita masih lagi tidak bebas dari pengaruh dadah contohnya, daripada gejala dadah, daripada perkara-perkara yang menyusahkan negara kita. Bolehkah kita katakan bahawa negara kita ini merupakan sebuah negara yang merdeka? Negara kita merdeka tuan-tuan, tapi bangsa kita, masyarakat kita tidak merdeka. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu menerima kemerdekaan itu. Mungkin ada di antara abang-abang kita, datuk-datuk kita, pakcik-pakcik kita yang menentang terang-terangan penjajah yang datang. Maka kita gagal untuk melihat dan meraihkan kemerdekaan ini. Sebab kita tidak merasai kepayahan dan kesusahan macam mana mereka rasa. Kita hidup sahaja, negara dah merdeka. Dan sekarang ini dah 51 tahun insya-Allah negara kita merdeka, tapi kita tidak mahu menjadi suatu bangsa yang merdeka. Sebab apa kita tidak mahu menjadi satu bangsa yang merdeka? Sebab kita menolak ideologi kemerdekaan itu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita merdeka, kita ada rukun negara. Dan rukun negara kita yang pertama sekali ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita letakkan kepercayaan kepada Tuhan ini? Untuk memastikan bahawa setiap bangsa kita yang ada di Malaysia ini mempunyai agama. Dan sebagai agama resmi, agama Islam, saya lebih menekankan kepada agama Islam. Dan saya pasti pada setiap agama yang ada di Malaysia ini menentang perkara-perkara seperti penakaian dada, perkara-perkara yang tidak memoral, perkara-perkara yang melambangkan bahawa kita ini merupakan satu bangsa yang merdeka. Jadi bila kita kata kepercayaan kepada Tuhan, maksudnya kita perlu ada agama. Dan agama Islam itu sebagai agama rasmi, agama ini merupakan satu perkara ataupun satu tonggak yang memastikan bahawa kita ini merupakan satu masyarakat yang merdeka. Kita ada agama. Jika kita tidak ada, itu sebab bila komunis datang, komunis nak menyebarkan ideologi ini, kita menentang. Sebab apa? Komunis tidak ada agama. Mungkin dia punya ideologi itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita punya ideologi percaya kepada Tuhan.
Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlaku perkara-perkara yang tidak baik, penagahan dadah contohnya, itu merupakan perkara yang dilarang dalam Islam, yang dilarang dalam agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kita lakukan. Adakah kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita melakukan perkara yang menentangnya. Atas itu, adakah kita ini satu bangsa yang merdeka? Kita melakukan perkara yang tidak bermoral. Kita melakukan maksiat. Maksiat kita boleh lihat, kalau dulu maksiat di kampung-kampung, kalau nak jumpa maksiat ni, tempat-tempat yang cukup tersorok, yang tak disangka-sangka. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, senang nak lihat tepi-tepi jalan. Kadang-kadang bila saya memandu tu bawa anak-anak, segan. Sebab apa? Anak-anak akan tanya buat apa tu, buat discussion kenapa macam tu. Tahu? Sebab apa? Berlaku perkara ini di tempat-tempat yang lapang. Dan perkara ini hendaklah dihindari dan mahu dihindari oleh agama. Allah melarang kita melakukan maksiat, sama ada tempat terbuka mahupun tempat tertutup. Larang sama sekali. Tetapi kita lakukan. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu menerima hakikat bahawa kita ini ada agama. Adakah kita ini bangsa yang merdeka? Bila kita menolak agama. Ingat, rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita menolak kewujudan Allah SWT. Sebab itu kita mampu untuk melakukan maksiat. Kita melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Contohnya, kita lumba haram. Kita menyusahkan orang. Lumba haram ni menyusahkan orang. Kalau macam lumba haram ini menyusahkan diri sendiri, tak apalah. Pergilah. Kalau berlakunya kemalangan, seorang-seorang yang meninggal dunia, ataupun melakukan pelangan, seorang-seorang yang tercedera, tak apa. Ini tidak. Bukan sahaja melanggar orang awam, tetapi melanggar pihak berkuasa yang hendak menghindari lumba haram ini, nak menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang yang menggunakannya pun dilanggarnya juga. Kurang ajar kan? Kita lihat bagaimana bangsa kita yang dikatakan dah merdeka ini. Negara kita dah merdeka. Tetapi adakah bangsa kita ini telah merdeka? Kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara kita. Penguasa pun kita lawan. Sebab apa kita mengadakan peraturan ini? Sebab kita nak pastikan bahawa negara kita berada dalam keadaan aman. Negara kita dalam keadaan tenteram. Itu merupakan salah satu tanggungjawab yang diberikan oleh kerajaan. Oleh rakyat kepada kerajaan. Maka kerajaan perlu untuk menjaga keamanan. Tetapi kalau kita sendiri sebagai warga negara, kita tidak mahukan keamanan. Dahlah kita punya datuk moyang kita dulu susah payah nak kena penjajah. Sekarang kita pula nak ada penjajah. Kita menentang keamanan. Kita melakukan perkara-perkara yang tak baik. Vandalisme, merosakkan harta-harta yang telah disediakan untuk kemudahan orang awam. Berdosa tuan-tuan. Berdosa adik-adik. Tapi kenapa kita tidak mahu fikir dosa? Sebab kita menolak agama. Kepercayaan kepada Tuhan kita tolak. Jadi rata-rata apabila kita melakukan perkara-perkara yang menentang agama kita, kita ini bukan satu bangsa yang merdeka, khususnya di Malaysia. Sebab apa? Sebab Malaysia ini rukun negara yang pertama ketika ingat kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan maksudnya kita percaya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita percaya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini perlu untuk taat kepada perintah dia. Tapi apabila tingkah laku kita itu menghindari daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, secara tak langsung kita menghindari apa yang telah diperuntukkan dalam sebuah negara yang merdeka. Ingat ketika Rasulullah ingin membebaskan masyarakat jahiliah ini, apa yang Rasulullah beritahu, apa yang Rasulullah katakan, agama Islam itu. Sebab apa? Itulah saja untuk memerdekakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan ini kita kena ingat ya. Kemerdekaan ini bukanlah kita membebaskan negara kita ini daripada dicingkam oleh penjajah. Malah kita pada masa itu, saya khususnya pada masa itu, saya tak ada nak menentang penjajah. Mungkin ayah saya ada, mungkin datuk saya ada. Mungkin nenek saya pernah dikejar oleh Jepun. Tapi sekarang tak ada. Dan walaupun dalam kita punya rumah ada barang-barang Jepun, ataupun kereta buatan Jepun, tapi kita tidak pernah ditampar oleh Jepun berbanding dengan datuk dan nenek moyang kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, walaupun kita tidak mengalami suasana itu, kita kena ingat, kita sekarang ini ingin menjadi penjajah kepada negara kita sendiri. Kita melakukan perkara-perkara yang hendak dihindari ataupun mahu dihindari oleh kerajaan negara kita.